Okey, jom tengok soalan ni. Soalan ini dari negeri 9025, kertas 2 soalan 4. So tajuk dia ada fungsi trigonometri. Soalan A ni dia suruh kami buktikan lah. Okey, so kamu nampak kiri lebih rumit, so kami mula dengan kiri lah. Negatif 2 sin 2x per cos 2x plus 1. So kami jadikan negatif 2, sini 2 sin x cos x. Sini kami jadikan 2 cos square x minus 1 plus 1. So kamu dapat negatif 4 sin x cos x per 2 cos square x. Kamu dapat negatif 2 sin x per cos x. So maksud negatif 2 tangent x. B1 dia suruh kami lakarkan graf bagi y sama negatif 2 tangent x bagi domain yang ini lah. Okay. So kalau kamu tak tahu macam mana lukis, kamu boleh step by step lah. So kamu boleh lukis yang paling basic dulu. So untuk maklumat, yang ini A kan. Kalau A tu bagi graf tangent x lah, dia tidak akan menjejaskan apa-apa. Okay. So kami boleh lukis. Okay. So kami lukis yang positif dulu lah, yang y sama tangent x tu. Okay. So masuk basic graph dia akan menjadi begini. Ini naik, dan ini ini naik. So bermaksud sini adalah, sini masih ingat dia punya apa? Konjugat tu. Asymptote tu 3 pi per 2, this one is pi per 2, 0. This one is 2 pi. Ini adalah yang y sama dengan tangent x. Okay. So sekarang barulah kami lakar negatif 2 tu. Bermaksud dia akan pantau pada paksi x lah. Okay. So bermaksud dia akan menjadi begini. Okay. Lagi dia akan menjadi begini. Mungkin something like this. Okay. Saya lukis tak cantik lah. Ya. Sebab okay. Asymptote. Lepas tu ini. Okay. So this one label 2 pi 0 x y 3 pi per 2 pi per 2. Untuk tangent graph mesti mau label asymptote lah. So tajuk graph y sama dengan negatif 2 tangent x. Okay. B2 seterusnya dengan melakukan paksi yang sama, dia suruh kami lakar satu kali dulu yang sesuai lah, mencari bilangan persamaan bagi persamaan ini. So kami tengok balik persamaan dia. Negatif sin 2x per cos 2x plus 1 equal to 3x per 2 pi. So kamu usah buktikan ungkapan ni di A. So maksud negatif 2 tangent x equal to 3x per 2 pi. So kamu yang tadi lakaran punya graf, tajuk graf dia adalah y sama tangent 2x. So masuk kiri kamu akan jadi y sama 3x per 2 pi. So maksud di sini kamu lakar y sama 3x per 2 pi. Ini adalah kali lurus ke atau lengkung. Kamu boleh tengok kedudukan pemberi upah tu di pengangka atau penyebut. Dia berada di pengangka, bermaksud ini adalah kali lurus lah. Okay. So kami boleh test kamu boleh lukis satu jadual yang simple. So x, y, kamu boleh apabila x sama sifar, y sama sifar. Apabila x sama 2 pi, y sama dengan 3. Okay. So kamu boleh agak-agak lah. Okay, something like this. So something like this lah. Okay. So and then something like this. 3. So this one kamu label juga y equal to 3x per 2 pi. Okay. So dari sini kamu nampak dia kali lurus tu bersilang dengan lengkung tu pada berapa titik? 3. So untuk bilangan penyelesaian adalah 3.